Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Malam ni saya nak naik ETS pergi ke Harau. Nak pergi ke Langkawi. Sekolah pukul 11. Pukul juga sudah 11. So, nak tunggu train sampai lah. Sekejap lagi. Inilah dia suasana di stesen Sungai Buloh. Tadi tak sempat nak tengok gambar. Sekarang parking dia dalam bangunan. So keluar daripada parking tu pergi ke arah kiri, lepas tu naik ke atas, ikut eskalator atau lift naik atas, baru masuk ke tempat KTM komuter ataupun ETS ni lah. Kalau yang belah sana tu ke depan tu nak naik MRT. So dia punya eskalator dia sama je, nak pergi MRT tapi dia belah kiri, MRT terus ke atas. Okey, train dah sampai nampaknya. KTM betul lagi ni, KTM komuter. Yang malim KTM komuter. Kena tengok dekat ni, dalam tiket ni dia ada nombor coach TP927886. Okey, nampaknya train sudah sampai. Lambat sikit tapi sudah sampai. Ini dia trainnya. Okey, saya pulang. Dia. Okey, saya punya coach A. Pintu akan dibuka. Sila awasi langkah anda. Okey, dah sampai. Mind your step. Pemeriksa tiket. Ada negara KTM. Malam. Oh, boleh? Tapi dia rasa. Macam tu. Okey. Ni Malam kita we separate that. memang complimentary ni. Ada sekali cik. Ada sekali ni. Kita ada status. I see. Okey. So enjoy. Okey, terima kasih. Macam dalam kan terbang. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih kenikmatan ETS. Dan menikmati akhir break ini pada stesen Padang Besar. Sini dia ada tempat display dan sebelah tepi balik pop-up balik Afghan. Tengok makanan.
tak nampak. Ini suasana ke dalam. Dengar bunyi macam helikopter nampaknya. Okey, dah sampai di Arau. Okey, nampaknya dah sampai ke destinasi. So bila dah sampai kena scan. Okey, scan sini. Iya, saya. Sini. Iya. Betul. Okey. Okey, terima kasih. Okey, dah sampai luar stesen Arau. Nak pergi ke masjid. Masjid. So, inilah keadaan suasana jalan nak pergi menuju ke masjid. Sementara nunggu subuh, nanti nak solat. Ada laluan agak terang. So ni laluan dia bersambung ke situ masjid. Agak gelap juga, sunyi sikit. Tapi ni bersambung dengan stesen ni, bus station di sebelah. Ni masjid dia sebelah. Masjid. Ni depan masjid. Nampaknya masjid tutup lagi. Sepi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Alhamdulillah, boleh tunggu kat sini. Daripada pintu pagar masuk tu, kalau daripada sini, dia punya bilik air dia. Dan kalau nak wuduk kat depan ni ada wuduk. Depan ni ada wuduk. Di sini slipper tak ada. So tandas dia belah sana.
tahu.